Hai, Assalamualaikum. Hari ini dapur Ami nak buat ayam masak merah style dapur Ami sendirilah ya. So, ayam masak merah ni dia bukan berkuah lah, biasa kering-kering sikit. Sedap makan dengan nasi. Sangat mudah. Okey, mula-mula kita seperti biasa ayam 1 ekor kita dah potong ikut suka sendiri. Kita letak sedikit kunyit dan sedikit garam. Kita gaul-gaul lah ya. Saya pakai tangan saja gaul. Inilah air tangan ibu-ibu untuk keluarga ya. Okey, kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita gorenglah macam biasa ya. Ayam kita goreng. Kita tak payah goreng sikit-sikit lah ya. Kita goreng semua yang kita dah perap tadi 1 ekor kan. Kita masukkan saja. Api perlu kuat sikit lah ya. Sebab banyak ayam ni kan. Lepas tu kita balik-balikkan. Goreng sampai dia sederhana lah. Jangan terlampau keras sangat lah ya. Dalam 70% dah masak. Kita goreng dia. Kita angkat. Kita toastkan. Dalam minyak yang sama ni nanti kita akan tumis bahan-bahan yang kita nak tumis nanti. Okey, selepas kita toastkan semuanya, kita nak kurangkan minyak, kita boleh keluarkan sedikit minyak lah. Sebab minyak tu banyak rasanya kan. Kita kurangkan. Kemudian kita masukkan serai 1 batang yang telah dititik-titik untuk wangikan dia. Dan kita masukkan 2 biji bawang besar yang kita dah hiris halus. Ini semua kita tumiskan. Sambil tu kita masukkan 3 cm halia, 7 ulas bawang putih yang ditumbuk dan 1 biji tomato yang besar lah ya ni. Kalau tomato kecil letak 2 biji lah. Kalau besar 1 biji dah cukup. Kita dah hiris-hiris semua. Kita masukkan sekali semua bahan-bahan ni. Kita tumis dia. Saya pakai sudik kayu jati ni. Bagus betul lah. Dia sangat baik untuk, jangan pakai yang plastik tu. Ni kayu dia pun panjang. Minyak tak terpercik. Mudah. Mudah nak gaul. Sangat baik untuk digunakan. Dia macam tak bertoksik lah kan. Buat daripada kayu kan. Siapa yang berminat tu bolehlah tengok kat description ya. Dah letakkan. Kita tumis bahan-bahan ni semua sampai kekuningan. Lepas tu kita masukkan cili kisar. Cili kisar ni pun ikut suka. Kalau nak pedas boleh lebih. Kalau tak nak pedas boleh kurangkan. Kita tumislah cili kisar kita ini hingga pecah minyak lah ya. Sambil tu masukkan gula, gula Melaka atau gula kabung lah ya, sedikit untuk balancekan rasa, dan masukkan garam secukupnya. Semua bahan-bahan ni kita masak sampai dia betul-betul pecah minyak dan garing. Barulah sedap ayam masak merah kita nanti. Okey, bila dah pecah minyak macam ni, sekarang kita boleh masukkan sos tomato sedikit ya. Tak perlu banyak sebab kita dah letak tomato tadi kan. So sos tomato ni kita kurangkan sikit lah. Kalau tak letak tomato, kita letak sos tomato lebih. Jadi saya masukkan dalam setengah cawan sos tomato. Sebab saya dah masukkan 1 biji besar tomato tadi. Jadi semua bahan ni kita masak lagi bersama sampai dia sebati. Bila dah sebati macam ni, baru sekarang kita masukkan ayam yang kita dah goreng tadi. Masukkan dan gaul-gaulkan lah ya. Bagi dia masak lagi sebab tadi kita masak dalam 70% kan. Macam ni dengan api kecil kita masak lagi lah supaya perasa ayam tu betul-betul masuk dalam sos kita buat tadi tu, dan dia sebati lah ya. Bila dah sebati ni macam ni, bolehlah rasa garam dia cukup tak, atau masam dia nak tambah sos lagi ke. Kemudian saya tambahkan cili padi. Cili padi ni ikut sukalah, optional ya.
Kalau suka boleh letak, tak suka tak apa. Saya suka pedas-pedas. Rumah saya memang semua dah biasa nak makan cili padi. Bila nak makan masak merah, mesti nak ada cili padi. Gaul sebentar sahaja. Lepas letak cili padi tu, tak perlu masak lama-lama sangat lah. Dah siap ayam masak merah kita yang sedap hingga menjilat jari. Puan-puan kena cuba. Assalamualaikum.